penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia rangka laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu mencapai misi yang satu, bervisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, apa khabar yang sedang menonton saat ini? Seperti biasa bersama dengan Cikgu Anita pada hari Sabtu jam 8.15 malam. Okey, Cikgu doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okey, InsyaAllah. Amin. Baik, apakah aktiviti yang dilakukan sepanjang hujung minggu ini? Semoga aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti yang memberi manfaat kepada semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menemani malam Sabtu Cikgu. Okay, alright. So, terima kasih juga buat para ibu bapa yang sering memberikan sokongan kepada anak-anak untuk terus mengikuti di mana di tuition online Akademi YouTuber. Yang penting bermula percuma, segalanya percuma. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan kelas terlebih dahulu. Okey, untuk mendapat keberkatan, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, kalau pada minggu lepas tickers kita ni menunjukkan tajuk yang berbeza, tapi bermula pada minggu ini tajuknya dah berubah. Okey, tetapi sebelum itu seperti biasa, okey, cikgu share gambar tenang je air laut tu kan. Okey, baik. Okey, sekalung penghargaan juga tadi dah ucapkan kepada murid-murid yang sering memberi sokongan kepada cikgu. Okey, untuk terus bersiaran. Alhamdulillah, terima kasih. Sekalung penghargaan juga buat para ibu bapa yang sentiasa memberikan galakan dan juga sokongan kepada anak-anak untuk terus santai malam Sabtu bersama dengan cikgu. Okey, kita santai-santai untuk belajar ulang kaji tentang matematik, dan juga tak lupa sekalung penghargaan juga buat 3 organisasi hebat ini, iaitu Akademi YouTuber pastinya, IDIDIP Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, jadi ini adalah 3 organisasi hebat, okey, yang sering memberikan sumbangan khas untuk anak-anak murid. Baik. Cikgu lupa nak war-warkan juga. Selama ni sering ingatkan tapi kali ni macam terlupa sedikit. Jangan lupa muat turun aplikasi Akademi YouTuber. Boleh sahaja pergi dekat Google Play, type sahaja Akademi YouTuber dan sila download aplikasi Akademi YouTuber. Di situ terdapat banyak video-video PDPC yang telah pun dihasilkan oleh guru-guru hebat di Akademi YouTuber. Selain daripada itu, boleh juga ulang tonton live, bukan sahaja Cikgu Anita tetapi guru-guru Akademi YouTuber. Moga memberi manfaat daripada sekolah rendah hinggalah ke matrikulasi. Baik. Okey, kita nak teruskan. Okey, ini adalah biodata ringkas. Rasanya semua murid yang sering mengikuti live cikgu dah kenal siapakah dia Cikgu Anita. Alhamdulillah sudah pun berkhidmat di sekolah.
menjadi guru matematik selama 28 tahun. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah diberikan kesihatan, diberikan kesempatan untuk terus berkhidmat. Okey, baik. Right, kita lihat pada tajuk tikus kat bawah tu. Kalau sebelum ini adalah berkenaan dengan isi padu cecair, tapi kali ini nampaknya tikus kat bawah tu dah berubah. Okey, tajuknya dah berubah. Tajuknya apa? Tajuknya adalah penukaran unit jisim. Okey. So standard kandungan kita pada malam ini adalah 5.2 iaitu jisim. Apa itu jisim? Boleh tak cuba komen apa itu jisim? Apa yang anda faham tentang jisim? Kalau dah belajar di tahun 4, tahun 5, tahun 6, sebenarnya perkataan jisim ni dah selalu kita pelajari. Okey, jisim kadang-kadang tu kita sebut sebagai berat. Okey, yang menunjukkan kuantiti berat bagi sesuatu objek. Baik. Standard kandungan 5.2 iaitu jisim. Standard pembelajaran pula disebabkan ini kali pertama kita bersiaran untuk tajuk jisim. Jadi standard pembelajaran adalah 5.2.1. Okey, iaitu sekejap. Cikgu betulkan sedikit. Alright, dia ada sedikit yang tak perasan tadi. Baik, sekejap ya. Okey. Alright. Barulah cikgu boleh. Okey. Okey, ke sini sekejap. Okey, jisim standard pembelajaran adalah, ni baru betul, 5.2.1 iaitu menukar unit jisim melibatkan gram dan kilogram dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Okey, menukar unit jisim. Kita nak tukar unit jisim ada dua iaitu gram dan kilogram dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan. Okey, ini more kepada pelajaran tahun 5 lah. Okey, tetapi murid tahun 4 juga digalakkan untuk menonton kerana apa? Kerana dapat pendedahan awal berkenaan bagaimana kita nak menguasai standard pembelajaran 5.2.1 ini. Okey, baik. Kalau nota ni maknanya tolong beri perhatian. Gitu. Tolong beri perhatian kerana sangat penting. Okey, untuk jisim, berkaitannya adalah, sekejap ya. Alright. Berkaitannya adalah 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Untuk jisim ada dua unit, kg dan juga g. Kg untuk kilogram, g untuk gram. Yang mana satu yang timbangan yang berat? Okey, kg adalah yang berat lah. Okey, gram ini seperti untuk kita mengukur benda-benda yang agak ringan. Okey, contohnya nak mengukur berat pensel contohnya. Okey, yang ringan-ringan aja. Kilogram itu lebih kepada berat yang agak besar. Okey. Contohnya nak timbang, nak ukur berapa berat beg sekolah anda. Itu dalam kilogram. Okey. Baik. Okey, ini adalah ada pula suara-suara berat badan. Cikgu tak nak sebutlah berat badan sebab terasalah pula diri ni. Tapi bolehlah sebutlah. Okey, berat badan. Okey, baik. Unit dalam jisim, cikgu dah sebut tadi. Okey, kilogram ataupun singkatannya adalah kg dan unit kedua adalah gram dan kita wakilkan sebagai g. Apa perkaitannya? Bagaimana cara nak menukarkan unit? Okey, cara dia kena ingat 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. 1 kg
bersamaan dengan 1000 gram. Jadi kilogram ke gram kita dah tahu perkaitannya melibatkan 1000 gram, nombor 1000. Jadi kilogram ke gram penukaran unitnya adalah melibatkan operasi darab 1000. Okey, kalau kilogram ke gram darab 1000, gram ke kilogram bahagi 1000. Maknanya kalau kita dah tahu, okey, 1 kg 1000 gram. Janganlah pula kg ke gram nak darab dengan 10 ke, darab dengan 100 ke. Itu menunjukkan anda tidak begitu faham tentang perkaitan antara dua unit ini. So dah tahu dah, 1 kg 1000 gram. Jadi penukarannya melibatkan nombor 1000. Kilogram kepada gram darab 1000, gram ke kilogram bahagi 1000. Okey, jadi kalau nak simpan nota ini bolehlah tangkap layar, okey, snap untuk tatapan anda. Okey, alright. Baik, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kalau lihat di atas ini, penukaran kilogram ke gram. Kilogram ke gram. Kilogram ke gram. Kg ke gram. Okey, contoh yang pertama. 0.8 kg. Berapa gram? Kg ke gram dalam bentuk perpuluhan. Okey, kena ingat dah diterangkan tadi kg ke gram darab 1000. Jadi keluar balik. Kalau ingatlah untuk darab perpuluhan, ada cikgu keluarkan benda ni. Okey, darab titik perpuluhan akan bergerak ke kanan. Okey, kalau darab dengan 10 ada satu sifar, jadi akan bergerak satu tempat perpuluhan ke kanan. Kalau darab dengan 100 ada dua sifar, jadi gerak dua tempat perpuluhan ke kanan. Dan darab dengan 1000, okey, 1000 ada tiga sifar, jadi gerak tiga tempat perpuluhan ke kanan. Alright. Macam mana pula kita dah tahu, dah faham dah tentang perkaitan ini, macam mana nak gunakan untuk menukarkan unit kg ke gram. 0.8 kg nak tukar kepada gram. Okey. Jadi kg ke gram darab dengan 1000. 0.8 darab 1000. Okey, kita gerakkan 3. 1, 2, 3. Itu sebab cikgu dah tulis dah sifar dia siap. Okey, 1, 2, 3. Dan titik perpuluhan berada di belakang. Jadi jawapan adalah 800 gram. Okey. So insyaAllah kot mudah sedikit kan. Gerak sahaja titik perpuluhan ke kanan. Tak perlulah nak buat bentuk lazim. Okey, sebab darab dengan 10, darab dengan 100, darab dengan 1000. Okey, next. 2.95 kg. Berapa gram? Okey, 30 saat. Okey, cuba komen. Berapakah jawapan untuk penukaran unit 2.95 kg? Kita nak tukar ke unit gram. Sama seperti tadi. Okey, kg ke gram. Kita gerakkan titik perpuluhan. Dapat jawapan boleh saja type dekat ruangan live chat. So kita boleh lihat sama-sama apakah jawapan yang diperolehi oleh anda semua, betul atau sebaliknya. Jangan risau. Kalau jawapan itu salah, cuba cek dekat mana silapnya. Okey, sebenarnya dalam proses belajar bukan semua benda kita buat itu akan dapat yang terbaik. Okey, tapi kalau jawapan betul, alhamdulillah, tahniah. Tetapi kalau jawapan salah, kurang tepat, cuba tengok di mana kesilapan yang berlaku. Right? Okey, boleh share jawapan di ruangan live chat. Okey, 2.95 kg nak tukar kepada gram. Cikgu dah kata kg kepada gram. Kita dia keluar balik benda ni. Okey, supaya anda ingat nak kena darab dengan
1000. Jadi kita darabkan gerakkan titik. Okey, 1000 ada 3 sifar. Jadi cikgu gerakkan 1, 2, 3 ke kanan. Dan titik perpuluhan berada di bahagian belakang ini. Jadi akan terhasillah jawapan 2,950 gram. Okey, tahniah buat yang berjaya memperolehi jawapan yang tepat. Senang sangat katanya kan? Okey, jom kita ke soalan yang ketiga. Okey, contoh. Ketiga. Wow, kali ni 2 unit. Okey, kg, gram, nak tukar kepada gram. 5 kg, 37 gram sama dengan berapa gram? Wow, ada 2 unit. Bagi jawapan, dia nak gram sahaja. Okey, cuba lihat macam mana kita nak selesaikan. Kalau sebelum ini tadi tidak ada unit ini satu saja dalam bentuk perpuluhan, kita darab dengan 1000. Tapi kalau dah 2 unit ni nak buat macam mana Okey, so caranya adalah, okey, kita lihat dahulu ni 5 kg ni. Cikgu gariskan dulu. Okey, 5 kg ni sebab dia unit kg. Belakang ni unit gram. Jadi yang ini 5 kg ini kita akan tukar kepada gram dengan syarat, dengan cara darabkan dengan 1000. Okey, so kita gerak 5 ni nombor bulat. Okey, nak gerak titik perpuluhan kat mana? 5 ni kita tambahlah titik perpuluhan dekat belakang ni. Okey, alright. Dan kita tambah sifar ataupun kita gerak dahulu. Kita akan lihat jawapan. Okey, yang ini adalah 5 kg, kita tukar kepada gram dan kita akan tambahkan 37 gram ni kita akan tambahkan setelah penukaran unit berlaku. Jadi 5 perpuluhan ataupun 5 kg darab dengan 1000, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. Sebab 1000 ada 3 sifar. 1, 2, 3. Okey, kalau kita biasa buat boleh juga. Okey, kalau tak nak gerak titik sebab ni nombor bulat, tak nak gerak titik cikgu. 1000 ada 3 sifar. Tambah sahaja 3 sifar dekat belakang ni. Sebab dia tak ada titik perpuluhan. Kamu tak nak tambah titik perpuluhan, terus tambah 3 sifar. Okey, so jawapan adalah 5,000 gram tambah dengan 37, maka dapatlah jawapan 5,037 gram. Okey, buat satu-satu. Jangan pening nak buat semua. Alright. Tukarkan dahulu unit kg menjadi gram. Okey. Yang mana betul? Alhamdulillah. Yang mana yang kurang tepat? Cuba tengok balik. Okey, di mana kesilapan yang berlaku? Baik. Kita nak ke contoh yang keempat. Perpuluhan sudah. Unit yang melibatkan penukaran unit yang melibatkan 2 unit pun sudah. Kali ini kita nak bergerak kepada pecahan. Okey, pecahan 6/10 kg. Berapa gram? Kali ini fokus kepada pecahan. Macam mana kita nak buat? Okey, sama seperti tadi. 6/10 kg nak tukar kepada gram, darab dengan 1000. Okey, jadi 6/10 darab 1000. Okey, nak buat macam mana selepas tu? Ada tak yang dapat? Kalau dapat, boleh saja tulis dekat ruangan live chat dan kita lihat. Okey, kita sama-sama belajar di mana, bagaimanakah untuk dapatkan jawapan untuk penukaran unit ini. Okey, 6/10 darab 1000. Okey, alright. Okey, kita masukkan dahulu sifar atas, 1 sifar atas, 1 sifar bawah. Jadi bila tinggal bawah ni tinggal 1 dah mudah. Nak buat macam mana? 6 darab 100. 6 darab 100 dapatlah jawapan
600 gram. Jadi 6 per 10 kg, 6 per 10 kg bersamaan dengan 600 gram. Ini adalah pecahan wajar. Okey, jom kita ke contoh yang seterusnya. Wah, contoh kelima. Okey, contoh kelima. Ini adalah pecahan nombor bercampur. Ada nombor bulat dan ada pecahan. 9, 2 per 5 kg berapa gram? 9, 2 per 5 kg berapa gram? Okey, cuba selesaikan. Agak-agak berapalah jawapan dia. Tulis sama-sama. Kita tengok siapa yang dapat jawapan yang tepat. Okey, yang ini adalah nombor bercampur. Tadi pecahan wajar, ini adalah nombor bercampur. Jadi bagaimana kita nak selesaikan adalah kali ini cikgu asingkan. Okey. Nak gunakan tukar kepada pecahan tak wajar pun boleh, tetapi kali ini cikgu asingkan. Cikgu asingkan 9 kg dan juga 2 per 5 kg. Nombor bulat dan juga pecahan cikgu asingkan. Okey, cikgu asingkan. Kemudian nak buat macam mana? 9 kg darab 1000 dapatlah 9000 gram. Okey, 9 kg darab 1000 dapatlah 9000. Dan 2 per 5 darab 1000. Yang ini kita nak permudahkan. 9 darab 1000, senanglah. 9 darab 1000, 9000. So 2 per 5 darab 1000 gram. Macam mana kita nak permudahkan? Okey, kita sekejap cikgu conteng sekejap. Ambil nombor di bawah ini, nombor 5. Dan ini jangan tengok banyak sangat. Jangan tengok pula nombor 1 je. Nombor 1 satu digit kan. Jadi macam susah nak selesaikan. Ambil 2 digit nombor 10. Okey, 5 dengan 10. 5 dengan 10 ada dalam sifir 5. Kita kena cari nombor 5 dan nombor 10 ni. Kita nak cari sifir apa yang ada. Jadi dalam sifir 5 ada nombor 5, ada nombor 10. 5 tempat yang pertama, 10 tempat yang kedua. Dan kita potong sifar belakang ni terus naikkan. Sorry. Cikgu tak potong pula sifar bawah ni ya. Okey. 10 tempat yang kedua. So untuk sifar ini kita potong sahaja. Naikkan 2 sifar ni. Jadilah 200. Jadi kita darabkan. Okey, 9000 tak ada masalah. 9000 tambah 2 darab 200 akan dapat 400 gram. 9000 tambah 400 gram. Soalan unit dah sama, so kita terus tambahkan. Dapatlah 9400 gram. Okey, tahniah untuk yang berjaya menjawab, dapat tukar unit dengan betul. Okey. Siapa yang tak dapat tu kat mana silap tu? Cuba tengok betul-betul. Alright. So untuk yang ini adalah melibatkan penukaran unit nombor bercampur. Okey. Seterusnya. Yang ini tadi penukaran kilogram ke gram. Okey. Selesai penukaran kilogram ke gram, kita beralih pula gram ke kilogram pula. Dia terbalik. Okey, dia reverse. Bagaimana nak selesaikan? Okey, kita lihat. Contoh yang pertama. 640 gram. Macam mana nak tukar kepada kg? Okey. Sebenarnya dia ada dua cara. Lihat pada kehendak soalan. Kalau dia nak perpuluhan, kita kena beri dalam bentuk perpuluhan. Okey, kalau dia nak pecahan, kita beri dalam bentuk pecahan. Ikut kepada kehendak soalan. So contoh yang pertama ini untuk menukarkan 640 gram kepada unit kg dalam bentuk perpuluhan. Macam mana kita nak buat? Ingat balik gram ke kilogram, kita perlu menggunakan operasi bahagi. Bahagi titik perpuluhan. Perlulah
bergerak ke kiri. Ini yang kita belajar pada kemahiran bahagi perpuluhan. Okey, kalau bahagi dengan 10, 10 ada satu sifar, gerak satu tempat perpuluhan ke kiri. Okey, bahagi dengan 100 ada dua sifar, gerak dua tempat perpuluhan ke kiri. Dan bahagi dengan 1000, 1000 ada tiga sifar, gerakkan tiga tempat perpuluhan ke kiri. Jadi untuk gram ke kilogram, kita nak bahagi dengan 1000. Nanti dia kata, cikgu tak ada titik perpuluhan, 640 gram tak ada titik perpuluhan. Titik perpuluhan untuk nombor bulat, dia berada dekat belakang. Okey, sebab 640 perpuluhan sifar sama nilai dengan 640. Okey, so titik perpuluhan berada di belakang. Okey, jom kita gerakkan. Dah ada yang dapat jawapan ke belum? Sebab ni contoh yang pertama. Agak mudah sebenarnya. Okey. 640 bahagi dengan 1000. 1000 ada tiga sifar. Kita gerak ke kiri. 1, 2, 3. Titik perpuluhan kat sini dan kita tambahkan sifar dekat depan. Jadilah dapat jawapan. Jawapannya adalah sifar perpuluhan 640 kg. Okey. Jadi 640 gram bersamaan dengan sifar perpuluhan 640 kg. Tapi boleh tak kalau cikgu nak tulis, tak nak tulis 640, cikgu tulis saja sama dengan sifar perpuluhan 64. Kg. Boleh tak jawapan yang kedua ni? Boleh. Sama ada jawapannya sifar perpuluhan 640 kg ataupun sifar perpuluhan 64 kg sahaja. Sebab untuk nombor perpuluhan, sifar dekat belakang ni kalau kita tak tulis pun tidak menjadi masalah. So tahniah untuk yang memperolehi jawapan dengan betul. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Sorry. Cikgu turunkan sekejap. Baru perasan. Sekejap ya. Baik. Dia susunan yang cikgu buat ni agak perlu dikemaskini sedikit, tapi tak apalah. Sekejap ya. Alright, jom kita teruskan. Cikgu nak bagi yang terbaik sebenarnya ni, tu yang nak mudahkan anda faham. Jom kita ke contoh yang kedua. Contoh seterusnya. Sekejap, cikgu naikkan. Alright. Contoh yang kedua. 6,735 gram nak tukar kepada kg, masih lagi dalam perpuluhan. Penukaran unit gram ke kilogram, tetapi nak dalam bentuk perpuluhan. Seperti tadi, bahagikan dengan 1000. Letak siap-siap titik kat belakang.
Okey, cikgu letak titik sebab 6,735 adalah nombor bulat. Jadi kita letak titik perpuluhan di belakang. 1,000 bagi dengan 1,000, kita gerak ke kiri. 1, 2 dan 3. Jadi titik perpuluhan di situ. Okey, so jawapan yang terhasil adalah 6,735 kg. Jadi 6,735 gram bersamaan dengan 6,735 kg. Okey. Buat yang berjaya memperolehi jawapan yang tepat. Cikgu belanja sikitlah. Okey. Nak belanja apa? Dapat menjawab dengan tepat. Baik. Kita nak teruskan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 5 kg, 904 gram, berapa kg? Dia sama macam sebelum ini. Ada dua unit kg dan gram. Nak tukar kepada kg. Unit yang berbeza unit apa? Unit yang berbeza di sini adalah, kalau kita perhatikan, kg, g, kg. Jadi kita nak tukarkan gram ini kepada kg. Alright? So, kena tahulah juga soalan ini nak dalam bentuk apa? Soalan ni nak dalam bentuk perpuluhan. Jadi 5 kilogram ini tak perlu kita tukar kerana unit dah sama. Kita tukar 904 gram kepada kg. Caranya 5 kg ni kita maintainkan 904 gram kita bahagi dengan 1,000. Okey, kita bahagi dengan 1,000 sebab daripada gram ke kilogram. Okey. Nak mudah? Gerakkan 3 tempat kerana 1,000 ada 3 sifar. Gerakkan 3 tempat ke kiri. Tapi titik perpuluhan tak ada. Kita letak dekat belakang. Okey, boleh komen dulu. Siapa yang dapat jawapan, boleh komen. Okey, nanti kita lihat jawapan siapa yang tepat. Okey, kita gerakkan 3 tempat ke kiri. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan kat sini dan kita tambah sifar nanti. So jawapan 5 kg tambahkan dengan sifar perpuluhan 904 kg. Unit dah sama. Okey, barulah kita tambahkan. Tapi harus diingat, sebab cikgu rasa cikgu tak. Okey. Harus diingat bila dah dapat begini nak tambah macam mana. Okey, cikgu terang sedikit ya. Bagi yang dah dapat jawapan, is good. Okey, tapi yang masih macam mana nak selesaikan ni? Okey, 5 kg tambah sifar perpuluhan 904 kg. Ini adalah nombor bulat. Di belakang ini adalah nombor perpuluhan. Jadi, kita samakan. Ini ada 3 tempat perpuluhan, ini nombor bulat. Jadi, kita tambahkan, kita letak titik, kita tambah sifar, sifar, sifar. This one sifar sorry. Okay, jadi tulis dalam bentuk lazim. Kat mana cikgu nak tulis dalam bentuk lazim? Okay, di sinilah. Okay, ini adalah penambahan perpuluhan. Okay, 5 perpuluhan. Titiknya macam tak nampak sangat. Okay, 5 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Tak cantik. Sekejap, sorry. Erase. Okay. 5 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Okay. Cikgu tambahkan dengan pastikan nombor itu berada pada tempat yang sepatutnya. Okey, tambah sifar
perpuluhan 904. 904. Okey. Barulah kita tambahkan. Okey, so turunkan titik perpuluhan, kita tambahkan. Sifar tambah 4, 4. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 9, 9. Dan 5 tambah sifar, 5. Jadi, jawapan akhir adalah 5.904 kg. Okey, cikgu berikan bentuk lazim di sini supaya anda lebih mudah untuk faham. Okey, kita ke contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. 800 gram nak tukar kepada kg. Tetapi nak dalam bentuk apa? Nak dalam bentuk pecahan pula. Sebelum ni gram ke kg dalam bentuk perpuluhan. Kali ini gram ke kg dalam bentuk pecahan. Macam mana kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk pecahan? Okey, kita buat 800 per dengan 1000. Kita tak buat dah bahagi 1000. Okey, yang gerak titik itu untuk perpuluhan. Nak dapat dalam bentuk pecahan, ini per 1000 sama juga dengan bahagi 1000. Okey, dah masuk tajuk pecahan pula. Okey, yang dapat jawapan boleh komen. Cikgu nak tengok jawapan siapa yang tepat. Okey, so 800 per 1000. Jangan biarkan begini kerana pecahan ini memang betul pecahan wajar tetapi boleh dimudahkan. Macam mana kita nak mudahkan? Kita masukkan 1 sifar atas, 1 sifar bawah, 2 sifar atas, 2 sifar bawah. So jawapan akan jadi 8 per 10 kg. Tapi tak habis lagi. 8 per 10 ni ada dalam sifir apa? Nombor 8 dengan nombor 10. Sifir manakah yang mengandungi nombor 8 dan nombor 10. Okey, sebab dua-dua adalah nombor genap. Jadi 8 dengan 10 ada dalam sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Di mana 8 tempat yang keempat dan 10 di tempat yang kelima. Jadi jawapan akhir adalah 4 per 5 kg. 800 gram sama dengan 4 per 5 kg. Ada yang tanya, cikgu kalau saya tak mudahkan, saya mudahkan separuh jalan je, 8 per 10 kg. Dapat tak jawab markah penuh? Untuk pecahan, sebenarnya syarat dia perlu dalam bentuk termudah untuk pecahan wajar. Kalau pecahan tak wajar, kita kena tukar kepada nombor bercampur. Kalau tanya dapat markah tak? Dapat, tetapi mungkin bukanlah markah penuh. Okey? Baik, kita nak lihat contoh kelima pula. Okey, contoh kelima yang melibatkan penukaran unit gram ke kilogram. Okey, 4,700 gram. Berapa kg? Yang ni dia nak dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan 4,700 gram. Berapa kg dalam bentuk pecahan? Sama macam tadi. Okey, 4,700 per 1000. Okey, per 1000. Kita mudahkan, jangan biar macam ni. Okey, sebab ini pecahan yang agak besar sebenarnya. Okey, kita masukkan 1 sifar atas, 1 sifar bawah. 2 sifar atas, 2 sifar bawah. Stop sampai situ. Yang ni janganlah, cikgu yang ni pun ada sifar, kamu pun potong. Tak boleh ya, dia kena, sebenarnya kita bahagi dengan 10. Okey, 1 sifar atas, 1 sifar bawah. 2 sifar atas, 2 sifar bawah. Kalau tak ada pasangan jangan potong. Okey, sebab ni sebenarnya adalah proses bahagi dengan 10. Jadi yang tinggal adalah 47 per 10. Kena lihat, nombor atas lebih besar dari nombor bawah. Nombor besar lebih besar daripada nombor
bawah. Bila nombor atas besar, nombor bawah kecil, ini kita panggil pecahan tidak wajar. Dan bagaimana kita nak selesaikan? Okey, jom kita lihat. Kita perlu menggunakan operasi bahagi. 47. Okey. Sekejap ya. Okey, 47 bahagi dengan 10. Dalam sifir 10 tak ada nombor 47. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, tak ada nombor 47. Jadi kita ambil nombor 40. Okey, nombor 40 dalam sifir 10, 10, 20, 30, 40. Tempat yang keempat. Okey, dan kita tolakkan. 7 tolak sifar, 7. 4 tolak 4, sifar. Macam mana nak keluarkan? Bila kita dah bahagi, ada yang dah dapat jawapan dah. Okey. So, kita dari atas ke bawah. Ni siapa yang ingat? Alhamdulillah lah ni. Dari bawah ke atas. Okey, sebab cikgu pernah ajar benda ni. Dan pastinya guru-guru matematik lain pun pernah ajar. Okey, so kita keluarkan 47/10 kg. Okey, cikgu tambah kg di sini. Rasanya macam tak ada simbol kg. Okey, 47/10 kg. Tetapi tengok balik betul-betul. Sebelum anda berpuas hati, tengok pada pecahan wajar dia. Pecahan wajar 7/10. Ada tak sifir yang mengandungi nombor 7 dan nombor 10? Nombor 7 dengan nombor 10. 7 dengan 10 tidak ada. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir. Okey. 4,700 gram bersamaan 47/10 kg. Okey. Ada lagi tak contoh? Cikgu dah tulis kg lah kat situ, tertinggal. Okey, sekejap padam sikit supaya nampak lagi kemas. Alright. Okey. Soalan lain. Jom latih tubi minda. Tapi minta maaf, malam ini memang tak sempat untuk kita buat way ground. Okey, dan rasanya tak sempat juga untuk naik konti kerana ada kekangan yang berlaku. Okey, oleh sebab itu cikgu pun ada urusan lain, jadi memang tak sempat untuk background dan juga naik konti. I'm so sorry. For maybe for the next week kita akan kembali untuk background dan juga naik konti. Okey, jom. Soalan pertama, tukarkan 3/8 kg kepada gram. 3/8 kg kepada gram. Ada tak pilihan jawapan? Ya, cikgu ada bagi. A, 2,375 gram. B, 2,380 gram. C, 2,500 gram. Atau D, 2,830 gram. Okey, 30 saat. Cuba anda kira jawapan manakah yang tepat. Ni cikgu tambah unit gram. Okey, cikgu tambahkan unit gram kat sini. Okey, alright. Kenapa panjang kat situ? Okey. Okey, kita cuba lihat. Ada tak yang dapat jawapan? A, B, C ataupun D. Dalam matematik memang ada bagi pilihan jawapan, tetapi janganlah cikgu saya suka A, saya pilih A lah. Cikgu saya suka D, saya pilih D.
pilihan jawapan yang kita buat perlu berasas dalam matematik. Okey, bukan ikut suka kita je. Okey, so kita lihat, boleh share jawapan dekat ruangan live chat. Kita lihat apakah jawapan yang diberikan. Baik. Macam mana ya nak buat? Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, cikgu ambil pen. Okey. Okey. So kita, sorry tau cikgu tak sempat nak ni. So 2 kg macam tadi 2 kg menguji kesabaran sedikit tambah 3/8 kg. Sekejap. Elok pula dia panjang macam ni. Okey, sekejap ya, sabar. 3/8 kg. Cikgu asingkan. Di mana sabar ya. Dugaan sikit. Apabila menulis menggunakan keypad ni. 2 kg, 2 nak tukar kepada gram, 2 darab 1000. 2 darab 1000, 2000 gram. Jadi yang ini adalah 2000 gram. 2000 gram. Dan G. Cikgu tambahkan dengan kurungan 3/8. Ni kita tengok betul ya. Subhanallah. Tak apalah. Kenapa dia ada sebegitu rupa, sangat tidak cantik. Tiga per 8 kg. Nak tukar kepada gram, kita kena darabkan dengan 1000. Dia dapat jawapan tak? 3/8 darab 1000. Ni mencabar sikit lah. Okey, tak apa, kita buat perlahan-lahan. 1, 2, 3. Tak apa kat atas tu. Okey. So, kita nak buat apa? 8 dengan 10 ni. 8 dengan 10. 8 dengan 10 dalam sifir apa? 8 dengan 10 dalam sifir 2. Okey? 8 tempat keempat. 10 tempat yang kelima. So, cikgu potong ni jadi 5. Okey, ni 5. Dan sifar 2 ni cikgu naikkan saja. So, 500. Dia tak habis lagi tau. Dia tak habis lagi. Dia agak panjang sedikit. Cikgu tukar warna. Okey, so yang ni 2000. Kekal 2000. Tidak ada perubahan. Cikgu kena bawa ke ni sikit. Okay, this one adalah 2000.
Apalah ya. 2000 gram. Okey, cikgu tambahkan dengan 3 darab 5, 15. 15. Sifar-sifar. 3 darab 5, 15. Kita tambahkan 2 sifar kat belakang. Per dengan 4. Nah, yang ni tak boleh selesai kan? Jadi nak buat macam mana? Kena buat dalam bentuk pembahagian panjang. Cikgu pergi pula dekat sini. Di mana? Tukar dulu. Dia punya warna supaya jelas. Sorry 1500. Cikgu tulis kat dalam sikit. Ni memang cikgu nak kamu faham sebenarnya. Itu yang cikgu gagahkan juga tu untuk menulis 1500 kali ni kita nak bagi kerjasama dengan cikgu. Banyak sangat yang ternaik begitu. Taklah. Sabarlah wahai hati. Subhanallah. Dia memang menguji kesabaran. Okey, 1500 bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Okey, 15 ada tak dalam sifir 4? 4, 8, 12, 16. 15 tak ada. 4, 8, 12. Jadi cikgu ambil 12. 12. 4, 8, 12. Tempat yang ketiga. Okey, so cikgu tolakkan. 5 tolak 2, 3. Wow. Turun sifar. 30 ada tak dalam sifir 4? Okey, 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 7. 28 yang paling ringkas. Okey, yang paling ringkas. Yang paling dekat. Okey, kurang dari hampir. Okey, 7 darab 4, 28. 30 tolak 28, 2. Okey, kemudian kita turunkan sifar yang berikutnya. 20. Ya, 20 ada dalam sifir 4. Okey. 20 tempat yang ke 5. 4, 8, 12, 16, 20 tempat yang ke 5. Okey. So 20 tolak 20 sifar. Okey. Jadi 2000. Yang ni tak habis lagi tau. Dia ada kat sini. 2000 gram. Okey, 2000 gram. Cikgu nak tambah dengan, sorry, dia tidak memberikan kerjasama pada cikgu. Merajuk cikgu malam ni. Salah cikgu. Okey. 2000 gram tambahkan dengan ni hasil bahagi tadi. Okey, tambahkan dengan 375 gram. Sangat cantik tulisan Cikgu Anita pada malam ini. Tolong jangan kecam ya. Tolong jangan kecam. Okey. So 2000 tambah 375 gram. Jawapannya adalah okey, A yang pertama. Okey. Boleh jawapan. So cikgu conteng cikgu punya skrin untuk apa? Untuk cikgu terangkan kepada anda semua bagaimana cara untuk mengira jawapan untuk soalan ini. Alright. So, ada tak soalan lain? Soalan lain ada?
Okey, yang ni cikgu tinggalkan untuk anda mengira. Cikgu tak nak bagi jawapan kat sini. Cuba snap. Okey. Dan cikgu bagi kerja rumah lah sebab hari kali ni tak dapat naik konti dan tak ada background. Cuba snap. Okey, tangkap layar. Antara berikut yang manakah betul? Adakah A, B, C atau D? Okey, yang mana yang betul? Dan dapat saja jawapan, terus tulis bahagian chat. Okey. Cikgu akan berikan nanti insya-Allah jawapannya. Tolong ingatkan cikgu untuk cikgu beri jawapannya pada minggu depan. So kita lihat jawapan siapakah yang tepat. Satu soalan je. Seminggu cikgu bagi masa untuk anda kira. Bagi yang tak lancar lagi bagaimana untuk penukaran unit, tolong ya. Tolong mahirkan diri dengan penukaran unit kerana kemahiran ini akan anda gunakan naik ke tahun 5, tahun 6 dan seterusnya. Jadi kena mahir benda ni. Right? So tangkap layar soalan ini, kira satu-satu, nak lihat yang manakah yang tepat. Kemudian nanti boleh terus tulis di ruangan komen apakah jawapan yang tepat untuk soalan ini. InsyaAllah ingatkan cikgu untuk berkongsi jawapan dengan anda semua. Okey? Cikgu beri kiraan 5 saat untuk anda tangkap layar. Okey? 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okey, jom. Alhamdulillah. Baik, itu sahaja untuk malam ini. Okey. Siapa yang tak dapat naik konti tu, I'm so sorry, minta maaf sangat-sangat. Okey, kerana ada kekangan yang tidak dapat dielakkan. Baik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan hari Sabtu jam 8.15 malam. Okey, bersama dengan Cikgu Anita. Adakah masih tajuk jisim atau sebaliknya? Tapi rasanya insyaAllah lah kot tajuk jisim kan. Sebab baru kali pertama bersama dengan tajuk jisim ini. Jadi untuk itu jangan lupa kerja rumah. Satu je soalan yang cikgu bagi tadi. Okey, ampun maaf, masa pun sangat-sangat mencemburui. Minta maaf tak dapat nak extend masa lama lagi. Kita jumpa pada minggu hadapan. Ampun maaf sekiranya ada kesilapan, tersilap dan sebagainya. Biasalah kita sebagai hamba Allah. Baik, seperti biasa, cikgu nak ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM untuk calon-calon SPM. Okey, moga semuanya dapat memperolehi keputusan yang baik nanti. Okey, seperti biasa sebelum berakhir, jaga diri, pesanan cikgu seperti biasa, jaga diri, jaga adab dan juga jaga tingkah laku. Jadilah orang yang berguna untuk diri dan masyarakat. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Bye. Marah semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga ayu, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini, lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu,
biasa. Bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha ayu capai kecemerlangan, berpadu ayu cipta kegemilangan, bersatu ayu bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu capai kecemerlangan, berpadu ayu cipta kegemilangan, bersatu ayu bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bervisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bervisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa. Bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa.